kita buat perbanyakkan amal kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bi." Setiap amalan anak Adam ni adalah untuk diri dia sendiri, melainkan puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni tuan-tuan yang mulia, kita kenal dengan sikit Abu Hurairah ni. Dia adalah sahabat unggul yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Masa bersama dengan Nabi tak lama. Berapa tahun? 4 tahun sahaja. 4 tahun. Kalau masyarakat kita, orang baru masuk Islam 4 tahun, kita panggil mu'alaf lagi kan. Orang tu dah lama dah masuk Islam, 10 tahun, 20 tahun pun kita panggil itu mu'alaf tu. Kecil hati dia. Saya ni dah 20 tahun masuk Islam. Jadi beliau ni umur panjang. Abu Bakar jadi khalifah, dia masih hidup lagi. Umar, Uthman, Ali. Bila masuk pemerintahan Bani Umayyah, barulah beliau wafat. Jadi beliau sampaikan hadis daripada Rasulullah. Rasulullah kata, puasa itu adalah untuk Allah, dan Allah Ta'ala yang akan beri pahala itu. Jadi tuan-tuan yang mulia, setiap amalan ni dia ada dua bentuk. Dia ada perkara yang dia buat. Kalaulah satu orang tu dia solat, kita nampak dia ni solat. Kalaulah satu orang itu dia bersedekah, kita nampak dia keluarkan duit masuk dalam tabung. Kalaulah dia haji, pergi haji dia, dan dia bayar zakat pun kita boleh nampak. Tapi amalan puasa ni, dia memang satu amalan yang Allah Ta'ala sahaja tahu. Kan, kalaulah rumah dia pergi bazar Ramadan petang, perut dia lapar, dia masak Maggi, tutup pintu, tutup tingkap, masak Maggi, goreng telur, makan Maggi, basuh. Tak ada siapa tahu, hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Ada orang dia bertukang, bulan Ramadan ni bertukang, kita nampak dia ni macam tak puasa. Kau ni tak puasa ke, tak penat ke? Padahal dia puasa. Ada orang yang datang surau muka penat kan, sebenarnya dia tak puasa. Dia buat muka letih, betul puasa ni, padahal tak puasa. Sebab apa? Hakikatnya Allah Ta'ala sahaja yang tahu siapa yang puasa, siapa yang tak puasa. Jadi Allah Ta'ala sendiri akan bagi pahala kepada orang yang berpuasa. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, dengan penuh keimanan dan mengharapkan janji Allah, maka akan diberikan keampunan atas dosanya yang telah lalu. Ini kelebihan yang kedua yang Allah Ta'ala beri kepada kita dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita ni banyak dosa. Saya banyak dosa. Banyak tak tuan? Tuan-tuan banyak dosa. Time saya tuan angguk betul-betul lah. Time tuan saya tanya tuan banyak dosa, tuan tak angguk. Jadi tuan-tuan yang orang lain lah yang banyak dosa. Jadi Nabi kata, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab mengharapkan janji Allah, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila ulama bahaskan hadis ni, dosa mana yang diampunkan? Biasa kita dengar dosa ada dua, dosa kecil dan dosa besar. Ijma' ulama kata bahawasanya dosa besar dia takkan terampun dengan melainkan dengan bertaubat. Jadi bila ada hadis-hadis yang macam ni, ataupun hadis-hadis lain yang kita dengar, tuan-tuan yang mulia, bila disebutkan pengampunan dosa, yang dimaksudkan dengan hadis itu adalah dosa kecil. Namun Maulana Zakaria, ayah beliau, ada pendapat yang lain. Dia kata, walaupun ulama kata yang diampunkan itu adalah dosa kecil, tetapi sebenarnya dosa besar pun terampun juga. Beliau kata sebenarnya satu orang mukmin ni, ataupun orang Muslim, dia takkan biarkan diri dia dalam keadaan ada dosa besar. Bila dia lakukan dosa besar, mesti dia akan bertaubat. Dia akan datang rasa penyesalan dalam diri dia, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Rasa menyesal, itulah taubat. Kemudian yang kedua, bila satu orang dia berpuasa di bulan Ramadan, malamnya dia qiyam, dia bertarawih, pasti dia lakukan amalan-amalan tadi dengan penuh keinsafan, dengan penuh mengharapkan keampunan daripada Allah, penyesalan. Itu juga adalah taubat.
Jadi walaupun ijma' sepakat bahawasanya yang terampun itu adalah dosa kecil, tapi sebagian ulama kata dosa besar pun terampun juga. Kemudian tuan-tuan yang mulia, ada beberapa perkara yang penting, kan, biasa dalam bila dibahaskan dalam kitab fiqh mengenai puasa ni, kita akan bahaskan mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu maklumlah tuan-tuan semua tahu kan, perkara-perkara yang membatalkan puasa: makan, minum bersama dengan isteri, masukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka dan sebagainya. Dan di sana ada perkara yang kedua, iaitu perkara-perkara yang dia tak membatalkan puasa, tapi dia membatalkan pahala puasa. Dia bila kita kata dia tak batalkan puasa, maksudnya nanti dia tak perlu qada. Tapi kalaulah perkara tu dia membatalkan pahala puasa, maksudnya apa? Pahala dia tak ada. Pahala dia tak ada. Ulama kata ada 6 perkara yang boleh membatalkan pahala puasa tapi tak membatalkan puasa. Pertamanya mengumpat, yang keduanya menipu, yang ketiga bersumpah dusta, yang keempat mengadu domba, yang kelima melihat wanita tanpa mahram, ajnabi, tanpa ada keperluan, yang keenam berkata kotor. Ini saya ringkaskanlah tuan-tuan. Jadi ulama kita kata, bila satu orang dia lakukan salah satu daripada 6 perkara ni, sebagai contohnya dia mengumpat, diceritakan hal keburukan orang, yang mana mengumpat tu kita kata dia tak diberikan keizinan dalam agama lah, yang jenis yang tak dibenarkan oleh syariat. Ada mengumpat yang dibenarkan oleh syariat, contoh dia nak mengadu kepada mufti, nak mengadu kepada polis kan. Macam dia nak laporan jenayah kalau dia tak sebut keburukan orang tu. Ulama kita kata kalau nak dia lakukan salah satu daripada 6 perkara ni, dia akan dapat 2 perkara. Pertama, dia akan dapat dosa mengumpat tu, ataupun dosa salah satu dari amalan tadi. Yang kedua, pahala puasanya akan hilang pahala puasanya, tuan-tuan. Kemudian ulama bahaskan lagi, ulama katakanlah dia ni bertaubat kepada Allah SWT. Dia mengumpat orang, kemudian dia minta maaf. Nak bertaubat mengumpat ni dosa antara sesama makhluk ni, kena minta maaf. Dia mengumpat pengurusi kan, contohlah. Kemudian dia minta maaf kat tuan pengurusi, tuan saya ada cerita buruk sikit tuan semalam, kira sudi lah tuan, maafkan saya. Pengurusi pun maafkan, tak apa, saya maafkan. Ulama kita kata dosa mengumpat dia tu akan hilang dengan sebab dia bertaubat. Namun pahala puasa dia yang dah hilang dengan sebab mengumpat tadi takkan kembali, tuan-tuan yang kita kena jaga. Kalaulah satu orang itu bertaubat pun tetap tidak akan mengembalikan pahala puasanya. Jadi di bulan Ramadan ni kita hati-hati. Kita cuba tinggalkan perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa kita. Nabi katakan bahawa banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya dapat lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang bangun di malam hari tetapi dia hanya dapat letih dan mengantuk sahaja. Jadi di bulan Ramadan ni tuan-tuan boleh kita banyakkan 4 perkara. Nabi kata kamu kena banyakkan 4 perkara. 2 perkara tidak dapat tidak, kamu kena banyakkan ucap la ilaha illallah. Yang kedua, kamu kena banyakkan istighfar kepada Allah, la ilaha illallah astagfirullah. Yang ketiga, kamu kena minta banyak syurga, minta syurga kepada Allah Ta'ala. As'alukal jannah, pendek ya, as'alukal jannah. Yang keempat, kamu banyakkan memohon daripada Allah Ta'ala perlindungan daripada api neraka. Jadi kalau kita pergi Yaman, mereka akan zikirkan banyak di bulan puasa ni, la ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar, la ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Jadi kita perbanyakkan 4 perkara ni, kan? Bila puasa ni tuan-tuan, biasanya kita ni banyak masa lapang. Lepas asar masa lapang, jogging penat, dia mulalah scroll telefon kan. Lepas tu nak tunggu tarawih lagi, masa lapang lagi. Kan dia bangun awal, sahur pun, lepas sahur pun ada masa lapang lagi. Banyak masa lapang kita. Jadi umat ini dia akan ke depan. Ulama kita beritahu, kalaulah dia pandai gunakan masa lapang dia,
Jadi masa lapang yang ada ni tuan-tuan, kita gunalah untuk dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Dah berpuluh-puluh tahun dah kita bagi masa untuk kehidupan dunia kita. Kita bagilah Ramadan ni kali yang terakhir ni. Mungkin kan tak tahu siapa lagi yang akan bertemu Ramadan akan datang. Kita bagilah yang terbaik, yang sehabis mungkin yang kita boleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita. Kalau nak dibandingkan dengan Rasulullah, kita banyak lagi tempoh bulan Ramadan. Macam saya umur 37 tahun, katakan umur balik 15 tahun. 37 tolak 15 berapa? 22 kan? Nabi SAW menempuh Ramadan 9 kali je tuan-tuan. Tak banyak pun, 9 kali je. Kita lagi banyak menempuh Ramadan. Ada di kalangan pakcik umur dalam 60, 70. Banyak lagi, lebih banyaklah Ramadan berbanding dengan Rasulullah. Tapi kita sama-sama dalam muhasabah diri kita, di mana kedudukan kita. Jadi mudah-mudahan kita pasang sangka baik, kita sangka baik pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amalan kita. Jadi saya rasa cukup sampai itu, sampai di sini sajalah. Boleh tuan? Kan, tak boleh lama-lama kan? Jadi yang baik itu datang pada Allah, yang buruk atas kelemahan diri saya. Saya minta maaf kepada tuan-tuan, minta ampun kepada Allah. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanallah.